warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam inovasi. Yang berusaha, Barisan Panel Hakim yang kami hormati. Kami tidak bermula dengan sebuah permainan. Kami bermula dengan sebuah masalah. Di SK Bukit Mahkota, kami mendapati 40 orang murid mempunyai asas bahasa Inggeris tetapi masih memperolehi tahap penguasaan yang rendah dalam PBB. Apabila kami bertanya kepada murid, jawapannya lebih membimbangkan. 20 orang murid menyatakan bahasa Inggeris membosankan dan terlalu susah. Manakala 20 orang murid lagi merasakan bahasa Inggeris tidak penting untuk diberi perhatian. Maka kami bertanya, kalau murid tidak suka belajar bahasa Inggeris, bagaimana kita mahu mereka menguasainya? Daripada persoalan inilah, maka lahirlah Smart Word 2.0. Kami, Fabulous Sukma daripada SK Bukit Mahkota yang terdiri daripada Cikgu Raj Kumar sebagai Ketua Kumpulan, saya Farida binti Saleh, Cikgu Muhammad Khairul Azhar, Cikgu Muhammad Nabil, Cikgu Siti Aminah, Cikgu Daniel Muhairis, Cikgu Muhaini Adila dan Cikgu Muhammad Kushairi. Ingin menunjukkan bagaimana satu masalah pembelajaran yang telah kami tukarkan kepada satu penyelesaian yang menghasilkan outcome yang boleh diukur. Para hakim yang dihormati, kami tidak memilih masalah berdasarkan andaian. Kami menggunakan brainstorming, raja metrik, 5W1H, design thinking dan soal selidik untuk menentukan masalah yang mempunyai tahap kritikal dan keupayaan penyelesaian yang tinggi. Hasil analisis menunjukkan 4 isu utama. Pertama, penguasaan kosakata bahasa Inggeris yang rendah. Kedua, pendekatan PDP kurang menarik. Ketiga, kekangan masa guru untuk memberikan pengukuhan. Dan yang keempat, kekurangan bahan pembelajaran berasaskan teknologi. Masalah ini bukan kecil kerana apabila kosakata lemah, murid sukar membina ayat, memahami bacaan dan berkomunikasi. Jadi, kami menetapkan sasaran yang jelas. Bukan sekadar untuk murid seronok bermain, tetapi mahu berlaku peningkatan PBD, peningkatan UASA, penjimatan masa, penjimatan kos, peningkatan produktiviti dan kepuasan pelanggan. Ini penting kerana KIK bukan tentang menghasilkan produk, KIK adalah tentang menghasilkan perubahan. Smart Word dibangunkan selari dengan fungsi organisasi dan aspirasi pendidikan. Projek ini menyokong objektif kurikulum bahasa Inggeris sekolah untuk meningkatkan penguasaan murid, penguasaan digital sekolah serta keperluan pelanggan dan pemegang taruh. Ini juga selari dengan agenda pendidikan, digital, aspirasi murid, SDG dan RPM 2026-2035 seperti yang telah didokumentasikan dalam laporan projek. Para hakim, di sinilah kekuatan projek KIK kami. Kami menggunakan design thinking, empathize, kami turun melihat masalah daripada perspektif guru dan juga murid. Define, kami mengenal pasti bahawa masalah sebenar ialah murid mempunyai kosakata yang rendah, kurang berminat dan juga kurang berkeyakinan. Ideal, kami menghasilkan beberapa cadangan penyelesaian dan akhirnya kami memilih EduGame Smart Word. Prototype, kami telah bina, uji dan perbaiki. Manakala test, kami kembali kepada pengguna dan menguji keberkesanan. Ini bukan kami cipta dan terus guna, tetapi kami cipta, kami uji, kami dengar, kami baiki dan kami uji semula. Itulah budaya inovasi kami. Jadi, apakah penyelesaiannya? Smart Word menggabungkan kad fizikal, gamifikasi, aplikasi digital dan aktiviti interaktif. Murid bukan sekadar menghafal tetapi murid menyusun perkataan, membina kosakata, menyimak ejaan, mengetahui makna, mengumpul markah, mendapat pangkat dan bersaing secara sihat. Smart Word turut menggabungkan elemen visual, audio, kinestetik supaya murid belajar melalui melihat, mendengar dan bergerak. Dan yang paling penting, kami tidak berhenti pada prototipe pertama. Ujian prototipe menunjukkan peningkatan kategori cemerlang daripada 18 kepada 78 orang, manakala kategori lemah daripada 35 orang kepada 0. Prototipe kedua dan ketiga kemudiannya ditambah baik dengan elemen semakan ejaan, makna perkataan dan permainan interaktif. Ujian pengguna turut melibatkan 28 orang guru di sekolah rintis selama sebulan. Para panel, sekarang saya sampai kepada bahagian yang paling kami banggakan, outcome project. Yang pertama ialah peningkatan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan meningkat sebanyak 94% daripada ibu bapa dengan penggunaan Smart Word.
Guru pula melaporkan murid lebih fokus, lebih seronok dan bahan lebih mudah digunakan semula. Ini bermaksud Smart Word bukan hanya diterima oleh murid, ia juga diterima oleh guru dan ibu bapa. Outcome kedua ialah penjimatan masa. Sebelum penggunaan Smart Word, anggaran masa pengajaran ialah 960 jam setahun. Tetapi selepas penggunaan Smart Word telah menurun kepada 470 jam. Ini memberikan anggaran penjimatan 490 jam setahun. Dalam membimbing murid pula, masa dapat dikurangkan daripada 30 jam kepada 5 jam sahaja. Penjimatan sebanyak 25 jam. Outcome ketiga ialah penjimatan kos. Kos pembelian 10 buah kamus yang sebelum ini dianggarkan sebanyak RM790. Tetapi dengan penggunaan Smart Word, kita kosong kos. Penjimatan sebanyak RM790 dan kertas juga turun kepada 80%, penggunaan photostat turun kepada 80%. Maksudnya, Smart Word bukan sahaja menjimatkan wang, ia mengurangkan penggunaan sumber fizikal dan menyokong pendidikan yang lebih lestari. Outcome yang keempat ialah penjimatan guna tenaga. Sebelum penggunaan Smart Word, apabila satu program melibatkan 5 orang guru bahasa Inggeris, tetapi dengan adanya Smart Word, seorang guru sahaja boleh melaksanakan program bahasa Inggeris. Ini memberikan 80% pengurangan penggunaan tenaga guru. Outcome yang kelima ialah peningkatan produktiviti. Sebelum penggunaan Smart Word, 66 murid tidak menguasai TP1 dan TP2. Selepas penggunaan Smart Word, iaitu selepas intervensi, 26 orang sahaja yang tinggal. Ini bermakna 40 orang murid berjaya keluar daripada kumpulan penguasaan yang rendah. Outcome yang keenam ialah peningkatan hasil. Ujian akhir sesi akademik bahasa Inggeris menunjukkan peningkatan daripada 52.02% kepada 79.01%. Ini bermakna peningkatan sebanyak 26.99%. Outcome Smart Word tidak terhenti kepada 6 outcome utama. Kami juga turut melihat impak luar jangka. Akhirnya, hubungan sosial guru dan murid bertambah baik, pembelajaran kendiri meningkat, penggunaan ICT berkembang, wujud norma kerja baharu dan imej organisasi meningkat melalui perkongsian inovasi. Malah data kehadiran yang dipaparkan dalam laporan menunjukkan peningkatan daripada 88.9% kepada 96.30%, iaitu peningkatan 7.4%. Ini menunjukkan bahawa apabila murid mempunyai pengalaman pembelajaran yang positif, kesannya boleh merebak kepada semua ekosistem sekolah. Smart Word telah menunjukkan suasana pembelajaran yang kondusif, hubungan guru dan ibu bapa yang lebih baik, pembelajaran kendiri murid serta budaya inovasi dan pendidikan digital. Maksudnya, satu inovasi yang bermula daripada isu kosakata telah menghasilkan impak sosial, emosi, ICT dan organisasi. Smart Word kini didokumentasikan sebagai inovasi yang telah mencapai tahap kesiapsiagaan tinggi untuk diimplementasi berskala penuh. Semua ujian utama telah dilalui dan proses penggunaan telah ditetapkan. Laporan juga telah direkodkan, pemilikan harta intelek melalui MyEco juga telah didaftarkan. Lebih penting, Smart Word telah dikongsikan kepada pelbagai sekolah dan organisasi. Dan potensinya bukan hanya untuk bahasa Inggeris, ia boleh direplikasi kepada bahasa Melayu, bahasa Arab, sejarah, RBT dan mata pelajaran lain. Jadi, kami tidak membina Smart Word untuk satu kelas, kami membina satu model yang boleh direplikasi. Izinkan saya merumuskan Smart Word dengan 6 angka. 94% kepuasan pelanggan, 490 jam anggaran penjimatan masa setahun, RM790 penjimatan kos pembelian kamus, 40 pengurangan murid yang tidak menguasai TP1 dan TP2, 26.99% peningkatan pencapaian luasa dan 80% pengurangan penggunaan kertas. Maka, Smart Word bukan sekadar permainan, Smart Word bukan sekadar BBM dan Smart Word bukan sekadar projek KIK. Smart Word adalah satu penyelesaian yang mencipta nilai. Kami bersedia untuk membawa Smart Word lebih jauh. Smart Word 2.0, Learn, Play, Speak, Success. Kami, Fabulous Sukma, SK Bukit Mahkota. Sekian, terima kasih.